Britain mendapat Perdana Menteri ketujuh dalam tempoh 10 tahun. Sekarang, Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan selepas 2 tahun memegang jawatan, membuka jalan untuk pemimpin baru Parti Buruh Andy Burnham mengambil alih di Downing Street. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Keir Starmer dalam ucapan perpisahannya. Tugas saya sudah selesai. Ia merupakan satu penghormatan terbesar dalam hidup saya untuk berkhidmat kepada anda dan negara yang hebat ini sebagai Perdana Menteri. Dan saya yakin bahawa Britain kini lebih kuat dan lebih adil berbanding 2 tahun lalu. Kini, apabila saya menyerahkan baton kepada Andy Burnham, saya mengucapkan semoga beliau berjaya. Beliau mendapat sokongan penuh daripada saya. Dan Burnham, bekas Datuk Bandar Greater Manchester yang baru saja dilantik oleh Raja Charles selepas memenangi kepimpinan Parti Buruh tanpa bertanding, tetapi merupakan pesaing untuk jawatan tertinggi. Ia sudah pun menimbulkan kebimbangan dalam kalangan komuniti Yahudi Britain, Lembaga Timbalan Yahudi Britain dan Majlis Kepimpinan Yahudi. Mereka semua telah memberi amaran bahawa Perdana Menteri yang bakal dilantik perlu lebih berhati-hati apabila bercakap mengenai Israel dan Gaza. Beliau memohon maaf atas apa yang beliau gambarkan sebagai pendirian lemah Parti Buruh sebelum ini mengenai peran tersebut dan berjanji untuk meningkatkan tekanan ke atas kerajaan Israel mengambil pendirian berat sebelah di sini tanpa memberikan sebarang peranan kepada pihak Palestin dalam kenyataan beliau setakat ini. Saya bersama Adam Schwartz, pengulas politik yang bersama kita dari London. Saya ingin membincangkan isu-isu ini bersama anda. Saya tahu kita telah membincangkan peralihan ini dengan agak terperinci di sini. Adam, tetapi lihat, bagaimana anda menggambarkan hari ini? Adakah ia hari penuh kemeriahan di London? Atau adakah terdapat rasa ketidakpastian negara yang agak memalukan pada ketika ini? Saya rasa seperti biasa dengan apa sahaja yang melibatkan institusi negara Britain, memang ada tahap tertentu kemegahan, upacara dan teater politik. Kita sudah tentu ada detik dramatik Keir Starmer keluar dari Downing Street dan pergi berjumpa Raja Charles di istana, diikuti dengan pantas oleh Andy Burnham yang juga pergi berjumpa Raja Charles. Dan sebenarnya, dengan berbuat demikian, itulah yang mewakili pemindahan kuasa secara perlembagaan. Yang nampaknya anda tahu agak mengarut mungkin jika dilihat sangat mungkin terlalu bersifat upacara. Tetapi sebenarnya ia adalah bahagian penting dalam perlembagaan kita yang secara sejarahnya telah membawa kestabilan politik relatif kepada UK. Jadi mungkin konteks itu sangat penting di sini. Seperti yang anda sebutkan, ini adalah Perdana Menteri ketujuh kita dalam 1 dekad. Jadi sebenarnya itulah isu utama pada masa ini. Dan saya rasa isu asas untuk Andy Burnham sebenarnya adalah untuk cuba memulihkan kestabilan politik di UK. Beliau baru sahaja menyebut dalam ucapan pertamanya di Downing Street bahawa sebenarnya itu adalah keutamaan nombor satunya. Dan saya rasa itulah perkara yang akan bermain di fikiran orang ramai melebihi segala-galanya. Dari segi keutamaan beliau yang lain, apabila berkaitan dengan dasar luar, saya rasa satu-satunya perkara yang benar-benar kita dengar beliau komen secara meluas ialah isu beliau mengenai Israel dan perang di Gaza, aspek Israel ini. Maksud saya jelas sekali, ia semakin menjadi topik utama nampaknya, malah dalam pilihan raya tempatan Parti Buruh. Maksud saya, terangkan di mana isu ini kini berada dalam perbincangan politik yang berlaku di seluruh UK. Maksud saya memang bukan satu kebetulan bahawa ini adalah satu-satunya isu yang benar-benar telah dia tangani. Dan sebenarnya sebab utama untuk itu ialah ini merupakan keutamaan dasar luar negara yang penting bagi ramai ahli Parti Buruh. Jadi sebenarnya saya rasa dia cuba menangani beberapa kebimbangan asas mereka tentang dasar UK terhadap Israel, terhadap ekspor senjata dan sama ada UK sepatutnya mengambil pendirian yang lebih tegas terhadap Israel semasa Perang Gaza. Tetapi saya ingin katakan, jika anda lihat dari segi sejarah, Andy Burnham sebenarnya agak menyokong negara Israel. Anda tahu, beliau pernah menjadi ahli Labour Friends of Israel semasa menjadi ahli parlimen. Semasa beliau bertanding untuk jawatan ketua pada tahun 2015, beliau sebenarnya berjanji bahawa Israel akan menjadi negara pertama yang beliau lawati selepas pilihan raya. Tetapi saya rasa sebenarnya terdapat begitu ramai ahli politik di seluruh barat yang mendapati sokongan mereka terhadap Israel semakin goyah hanya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di Timur Tengah. Dan sebenarnya ia adalah perkara yang sangat sukar untuk beliau cuba seimbangkan. Tetapi saya rasa jika anda lihat pada kenyataan yang beliau keluarkan minggu lepas mengenai Israel dan Gaza, beliau masih lagi agak berwaspada. Beliau tidak menggunakan perkataan genosid untuk menggambarkannya, yang saya rasa ramai orang mahu beliau lakukan. Beliau masih mengecam pembunuhan beramai-ramai 7 Oktober. Jadi saya rasa beliau masih cuba mengharungi hal ini seadanya.
Ya, tiada keraguan. Saya rasa itu adalah penilaian yang baik dan adil terhadap Burnham. Beliau jelas bukan antagonis, bukan musuh Israel dalam apa-apa cara sekalipun apabila memegang jawatan. Tetapi saya rasa semua orang sedang memberi perhatian. Maksud saya, memandangkan semua orang sedang memberi perhatian. Apakah perasaan keseluruhan jika anda boleh gambarkan dalam komuniti Yahudi, maksud saya disasarkan oleh pembenci Israel, oleh Iran, sel tidur, oleh antisemit yang berada di luar sana dan lain-lain. Adakah terdapat cara untuk menggeneralisasikan reaksi tersebut? Atau adakah ia, sekali lagi, anda tahu, lebih bernuansa? Saya rasa anda mungkin sudah menggambarkannya dalam jawapan anda sebelum ini. Tidak, saya rasa memang betul untuk benar-benar cuba memahami sentimen komuniti Yahudi pada masa ini yang sebenarnya anda tahu benar-benar dalam keadaan cemas dan bimbang. Dan sebenarnya, anda tahu, jika anda lihat pada Keir Starmer, beliau menjadi seolah-olah, walaupun beliau sebenarnya telah mencapai banyak perkara untuk komuniti Yahudi dari segi menamatkan antisemitisme dalam parti buruh beliau sendiri. Dan sebenarnya secara umum sangat menyokong Israel, walaupun semasa Perang Gaza, malah beliau mula menjadi agak tidak popular dalam kalangan komuniti Yahudi. Dan saya rasa apa-apa pertukaran kuasa secara semula jadi akan dilihat oleh komuniti Yahudi sebagai satu risiko. Dan saya rasa memandangkan Andy Burnham telah mengeluarkan kenyataan ini, ia sebenarnya telah menyebabkan, saya boleh katakan, kebimbangan yang lebih besar dalam kalangan komuniti Yahudi. Tetapi saya rasa sebenarnya, anda tahu, Keir Starmer cuba untuk menjangkakan perkara itu. Anda tahu, salah satu tindakan besar terakhir beliau sebagai Perdana Menteri ialah sebenarnya mengumumkan suntikan dana sebanyak 250 juta pound untuk keselamatan Yahudi di seluruh UK. Dan itu adalah sesuatu yang Andy Burnham sudah tentu tidak akan tarik balik. Jadi saya rasa dari segi hubungannya dengan komuniti Yahudi, beliau akan cuba untuk terus mengekalkan kestabilan seperti yang telah diwujudkan oleh Starmer. Tetapi saya rasa itu akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Kerana saya rasa kita akan melihat perubahan dalam dasar UK terhadap Israel. Saya tidak fikir ia akan menjadi satu bentuk permusuhan, tetapi saya rasa anda mungkin akan melihat sekatan yang lebih tegas dari segi aktiviti di tebing barat, dari segi mengenakan sekatan terhadap menteri-menteri sayap kanan ekstrim. Dan sudah tentu, seperti yang dijangka, itu akan menyebabkan beberapa ketegangan dengan komuniti Yahudi British. Baiklah, jika beliau benar-benar datang ke sini, saya rasa beliau akan disambut dengan terbuka. Saya patut katakan disambut dengan tangan terbuka di Israel. Sudah tentu, itu akan menjadi sesuatu yang menarik jika Perdana Menteri membuat lawatan ke sini. Kami akan berhubung dengan anda, sudah tentu, jika perkara itu berlaku. Tetapi Adam, terima kasih atas ansasi dan hari yang benar-benar luar biasa di UK ini. Perdana Menteri baharu, Andy Burnham. Terima kasih.